Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, Cisha tepi. Hari ni Gabi nak ambil motor Yamaha PG1. So ni kita akan masuk event Rimba Race Zahin Motor Training. Oh, nampak bos ni. Ini bos. Bos, selamat pagi. Alamak, bos steady. Pak. Kereta dia pakai oli. Jadi pastikan apa yang kita kata, kita lakukan, kita kotorkan dengan penuh. Pesanan ini dari saya, dari Amir. Pakai FMF, rim, barang-barang RCB. Steady lah. Okay, ni ambil motor ni. Dia ada Reno. Jom kita naik, ada kan? Aku lenjan macam tu boleh kot. Pak, motor ni David dah tukar absorber, gunakan RCB Premium absorber. Cantik tu. Sudah suspension macam ni. Lepas tu pakai RCB punya chain, panggil apa? Chain. Dia bagi macam rantai kendur kan. Kalau macam off-road kan dia kena kendur tak boleh tegang. So kita tahan lah pakai ni. Okay. So Gabi harap tak lucut dah. So pedal cabut tau. Gabi ada ni. Ada satu lagi yang lain. Ada spare. Tak tahu mana pergi. So exhaust kita menggunakan FMF exhaust, custom by Zahin. Ni cover ni AIN modified. Yang tambah yang exhaust ni patut sampai sini je, pendek je. So AIN panjangkan sikit. Rim kita akan tukar depan belakang RCB. Depan gunakan 1.6, belakang gunakan 1.85. Original dia 215 tu ataupun 2 lebar. So kita tukar kecil sikit lah. Alright. So handguard RCB, handlebar by RCB. Cover ni pun AIN custom. Nampak macam original tu. Dahsyat lah tangan AIN ni. Kreatif. So ok, jom kita bawa naik dulu. Let's go. Boleh. Ok. Okey, kita dah siap naik motor. Okey ni. Terima kasih. Kita ada dyno dulu. Apa kita roji. Sekarang Gabi dah sampai dekat MZS Tune. Yang mana MZS Tune Performance Workshop. Oh, dyno jet. Kita nak dyno PG1 Yamaha. Tengok. Okey. MZS Tune ni, abalan ni dia terkenal kereta lah. Kereta abalan memang lama lah. Asalnya abalan ni daripada kereta. Dia pun bukan calang-calang orang lah. Sebab kereta ni track memang banyak kategori yang dia masuk. Semua champion-champion lah. Abalan ni pun pakar buat kereta lah. Setakat Mustang tu dia senyum dia bohol-bohol. Okey, lepas tu abalan pergi ke bidang superbike. Abalan main superbike, dia masuk Sepang. Lepas tu champion. Abalan champion Lepas tu dia barulah dapat kawan-kawan main-main superbike. Tengok sekarang semua dia fokus kat motor je. Kereta dia tak pandang lah. Tapi masih buat lagi kat kereta lah. Kalau macam Evo dulu masa saya datang tu, kalau saya tengok kereta kan, tempat abalan ni kan, Gabi datang
nak tengok kereta Evo. Abang Dan ni pun pakar bab suspension, engine tuning, ECU. Abang Dan ni memang power. So Gabit memang recommend dan Gabit memang confident dengan Abang Dan. Gabit punya supermoto pun Abang Dan pernah tune. So yang mana yang nak tune superbike, nak buat suspension, nak setting, nak buat engine, nak naik dyno, korang Roger je Abang Dan. MZS Tune. Cik kita tengok motor Abang Dan. Nampak piala-piala Abang Dan menang. Oh banyak tau. Ni sepang motor ni kot. Sepang Drag Battle nampak. Sepang Drag Battle 2008. Kategori B nombor 2. Ni Sepang Drag Battle 2007 kategori B overall nombor 2. Ni apa, FTS Racing Drag Class 2 wheel turbo first tu. Abang Dan turbo dia memang power lah. Tengok Abang Dan punya motor CR ni, motor lama motor lama Abang Dan restore. Ayo rim dia. Aduh. Dia setup. Dah bisa tak? Dah bunyi mati betul. Respon throttle dia nak ni boleh bang. Bagi dia macam pump. Respon pun dah padu. Cuma aku tengah bawa. Okay. Jom. Kita test tengok macam ni performance dia. Bismillah. Yang bawah ni kalau awal lagi tak boleh. Macam mata dia ada. Dia macam dia. Sebab dia kena auto. Oh, ada kelas lah. Dia tak dia auto kelas. Dia free dulu dia macam dia kena betul-betul lah. Jadi kan. Boleh lah buat rasa-rasa. Padu. Okey, Alhamdulillah Gabit punya PG1 dah siap. Kami nak ucapkan terima kasih kepada MZS Tune yang tunekan motor Yamaha PG1 first in Malaysia. Rasa tak ada lagi kot PG1 yang tukar ECU kot. Naik dyno lah. Ni first ECU, ni first motor lah. Nampak? Dah siap. Abang Dan bawa sendiri tu. Okey, Alhamdulillah kita settle. Terima kasih MZS Tune Abang Dan dekat Bukit Beruntung So, yang mana nak tune motor, kira apa motor, boleh roja Abang Dan. Y pun banyak Abang Dan buat. Dulu Abang Dan ada modified Y, tapi sekarang tak buat. Abang Dan banyak fokus dekat superbike. So, korang boleh contact MZS Tune. Kat saya nombor telefon ni, tak apa nanti Gabit letak kat bawah. Okey. Assalamualaikum.